kalau kita perhatikan, yang pertama sekali saya nak sebut isu di antaranya ialah masalah belafan niat ya. Supaya kita boleh bezakan belafan niat itu mana yang menepati sunnah menurut mazhab Syafi'i dan mana yang dikatakan sebagai lebih berbentuk adat tradisi lah. Niat puasa. Niat puasa ni tuan-tuan macam sekalian, niat berpuasa sudah menjadi satu tradisi orang-orang Melayu kita. Apabila dia berpuasa, dia ajar anak dia tu nawaitu sauma ghadin daripada awal sampai akhir ya. Maka itu sebenarnya dia bukan niat, itu dia panggil lafaz niat. Itu bukan niat, lafaz niat. Niat yang sebenarnya ialah mahalluhal qalb. An-niyatu mahalluhal qalb. Kalau rujuk dalam kitab fiqh manhaji pun disebut nada yang sama, iaitu an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tepatnya di dalam hati. Jadi hak kita sebut tadi nawaitu samadin an ada saya Ramadan apa semua sekali hingga akhir tadi, maka itu adalah lebih berbentuk belafaz niat. Jadi belafaz niat ni kalau ikut Syafi'i sendiri tidak wujud. Jadi hak kita dah amal itu adalah muncul kemudian. Dan ulama-ulama mutaakhir Syafi'i yang menyarankan seseorang itu melafaz niat ni tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu kehadiran niat itu di dalam hati, nak bantu di dalam hati. Tetapi kemudian ini tuan-tuan dah nampak sangat masyarakat kita kadang setengahnya niat belafaz niat tu dah jadi satu budaya. Kalau tak belafaz niat jadi satu masalah. Sedangkan ulama mutaakhir Syafi'i sendiri mereka berpendapat belafaz niat itu sunat, dia tidak wajib. Dia tak kata wajib. Jadi kalau kita menekankan kepada masyarakat bahawa perlunya belafaz niat jadi satu benda amalan wajib, ini salah. Yang wajib kita buat ialah berniat pada malam hari, dan niat itu mesti dalam hati. Ya, dan tak mesti dengan melafaz. Sebab itu dalam Kitabul Iqna', dalam Kitabul Iqna' kata, iaitu kitab karang oleh seorang ulama mazhab Syafi'i namanya Al-Khatib Asy-Syarbini, dalam kitab itu menyatakan bahawa kalau orang tu tak belafaz niat tetapi pada malamnya dia bangun sahur, dia masak untuk suami, untuk anak-anak dan sebagainya, cuma dia tidak belafaz niat, maka oleh kerana itu apakah dia tidak dikatakan berpuasa pada siang hari sebab dia tak belafaz? Dalam ini kata pengarang kita itu tidak ada masalah. Sebab apabila dia bangun pada waktu malam 4:30 dan sebagainya, dan dia buat makanan, bermakna apa tuan-tuan? Bermakna dia memang berniat untuk berpuasa. Walaupun tidak kata pun nawaitu sauma ghadin, tidak kata pun benda tu. Ya, tapi oleh kerana budaya Melayu, kadang-kadang setengah kita cerita ke orang, semalam aku dah ingat nak kata sauma ghadin. Batal sembahyang. Sudahlah. Orang kampung nak tahu benda, batal. Tapi aku bangun semalam, dan aku buat aku beri makan kepada suami, aku beri makan pada anak-anak. Tapi aku dah ingat sungguh nak kata sauma nawaitu sauma ghadin. Tak boleh. Sebab mudah ingat tak boleh. Tak usah puasa. Jengkreng. Itu satu benda yang salah. Jangan kata begitu, kesian orang kampung. Patutnya kita tanya, kita permudahkan fiqh taisir nama dia. Dah bangun malam tadi dah. Dah ada dah bangun tu, dah masuk. Nak buat kenapa? Dia tanya begitu. Maka dia kata, saya bangun tu pasal nak sahur lah. Dah nak sahur tu nak buat kenapa? Nak sahur pasal nak puasa besok lah. Nak puasa besok, maka berlakulah niat. Laku dah lah niat tu. Kan macam tuan-tuan, orang ajak minum air di kedai kan, masa tuan-tuan nak minum air tak ada niat tak? Niat nak minum air memang ada lah. Orang ajak minum air kita nak niat, tapi lafaz niat minum air tak ada. Ada lafaz niat minum air. Saja aku minum air take off bank daripada pukul 8.30 sampai pukul 9 di kedai mulung saya kata, dan ditajuk oleh Ustaz Razif kerana Allah Ta'ala. Niat tu tak ada, tapi niat orang ajak nak minum air tu ada lah. Begitu juga kalau tuan-tuan kita jemput orang ke rumah kita untuk buat kenduri, misalnya kata kenduri kahwin. Adalah tuan-tuan niat dalam hati, saja aku buat kenduri kahwin bersempena mengahwini anakku yang keempat dengan mas kahwinnya 12,000 dengan calonnya daripada Selangor kerana Allah Ta'ala. Ada? Tak ada, tapi dalam hati tu adalah kan. Jadi itu saya nak kata tadi tuan-tuan. Jadi apabila kita menekankan benda itu dengan menjadikan ia sebagai suatu lafaz yang wajib dilafaz, salah. Syafi'i sendiri pun tak kata wajib, Syafi'iyah pun tak kata wajib, tetapi mereka mengatakan amalan itu adalah sunat je. Ya, jadi kita perlu beza di antara sunnah di dalam mazhab Syafi'i dan amalan biasa di kalangan pengikut kepada mazhab Syafi'i. Kita tengok beza macam mana tuan. Ya, contoh saya nak kaya puasa tadi, misal kata kita semayang ni tuan-tuan, lepas tu kita sapu muka lah. Jadi berbagai. Saya duduk di Mesir dulu, saya tengok ulama-ulama mazhab Syafi'i dia tak sapu. Dan bila kita tengok kepada sahabat-sahabat kita daripada Yaman, sahabat kita daripada Yaman, mereka sudah semayang, mereka tak sapu, tapi mereka Syafi'i.
Begitu juga kita tengok pada ulama-ulama mazhab Syafi'i yang duduk di Syria, mereka tak sapu. Walaupun bahasan tentang sapu tu ada, tapi mereka tak sapu. Sebab dia kata tak sapu tu bagi kami lebih menepati sunnah seperti yang dipaham oleh Imam Syafi'i. Tapi orang kita Melayu sini Syafi'i juga, tapi kita sapu. Dan kita bawa hujah-hujah mengatakan sapu tadi, hak-hak yang menolak mengatakan bahawa hadis itu merupakan hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan. Dalam apa ni? Dalam syarah kepada Al-Afkar disebut taraf hadis itu sebagai dhaif jiddan. Tapi bagi golongan yang mempertahankan boleh sapu, dia kata, maka dia guna hadis ataupun pandangan Al-Imam Nawawi dalam kitab Tanbih, dan Imam Nawawi dikatakan menilai hadis itu sebagai jayyid, hadis itu baik. Jadi dia pakai waktu, tapi dari segi waktu pandangan, dari segi perbahasan ilmu. Tapi amalan kita tengok ulama-ulama mazhab Syafi'i yang saya tengok di sana, dia orang tak buat pun. Dia tak buat. Dan kerana bagi dia itu adalah lebih menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dari sudut itulah. Jadi berbalik kita tentang soal niat tadi tak apa. Jadi janganlah siapa dalam masyarakat kita jadi huru-hara, terutama kaum ibu yang tak faham Islam, terutama sekali mereka yang baru nak belajar Islam. Kita gunakan pandangan-pandangan yang mengatakan wajib berlafaz niat. Sudahlah, yang wajibnya berniat, bukan wajib berlafaz niat. Jadi maknanya automatically lah, kalau dia tak berlafaz niat, dia tak boleh puasa lah, dia kata. Itu kepahaman dia, ini salah. Ini satu adat dan tradisi yang salah di dalam masyarakat, berhubung kait dengan niat. Pertama.